Produser versus penyanyi. Siapa sebenarnya yang buat lagu jadi lagi sedap? Aku Razak Ai, aku seorang penyanyi dan penulis lagu. Kita bahas behind the scene. Ramai orang ingat penyanyi je yang membuatkan lagu tu jadi sedap. Tapi sebenarnya produser salah seorang yang memainkan peranan besar dalam sesebuah lagu. Produser ni dia ibarat macam director. Dia lah yang tentukan vibe, dia lah yang susunkan muzik, dia tentukan sound. Semua tu datang daripada dia. Penyanyi pula dia bagi nyawa kat sesebuah lagu tu. Cara nyanyi, emosi, cara dia deliver lagu tu, semua tu datang daripada dia. Itu yang membuatkan sesebuah lagu tu orang boleh rasa. Aku sendiri pun pernah kena. Produser dapat muzik yang padu, tapi aku yang tak deliver dengan betul. Dan pernah juga jadi di sebaliknya. Aku dah bagi aku punya soul lah dekat lagu tu, tapi production pula tak kena. Real talk, sesebuah lagu tu jadi sedap bukan disebabkan satu orang saja. Ada beberapa orang yang menentukan ataupun yang memberi nyawa kat sesebuah lagu tu. Kalau korang kena pilih salah satu, korang nak produser yang power atau penyanyi yang power? Komen kat bawah.